warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tira, atau lebih dikenali sebagai Tira Tiramisu. Seorang graduan ITM Shah Alam, jurusan ijazah undang-undang. Tapi saya tak jadi lawyer sebab sejak bongkor sampai sekarang memang saya 100% buat Shakli. Untuk perkongsian hari ini, insyaAllah saya berkongsi sikit dua Shakli fact pada saya. Satunya berkenaan dengan kulit saya, perubahan pada kulit saya. Satu lagi macam mana saya berjuang untuk mendapatkan zuriat, mendapatkan anak setelah 3 tahun perkahwinan. Kita biasa dengar orang cakap cinta tu tak boleh dipaksa kan. Tapi sebenarnya saya tolak kenyataan tu sebab bagi saya cinta tu boleh dipaksa dan boleh dipupuk. Macam mana saya dipaksa oleh kakak saya Mas Tainul untuk makan Shakli sampai saya terjatuh cinta dengan Shakli tanpa sengaja. Detik saya bermula tu adalah pada hujung semester pengajian saya. Masa tu berat saya naik 61 kg tau. Jadi untuk orang rendah macam saya ni memang tak bagus lah. Bila naik 61 kg tu saya cuba nak kuruskan badan, jogging lah dekat Tasik Shah Alam tu. 1 round pun saya tak mampu habiskan. So masa tu umur saya 22, 23. Saya rasa sedih, saya rasa macam tua sangat ke 23 tu sampai tak boleh nak habiskan jogging 1 round kan. Jadi tak jadikan cerita, kebetulan Mas Tainul, dia kata, dia baru jadi ahli Shakli kan masa tu. Dia kata, Tir, ambil lah ni vitamin C dengan B-complex. Itu vitamin pertama yang saya pakai. Dipaksa saya tu. Kita student tak ada duit, tapi dia kata, okey, nanti kau jual ke sikit vitamin, kau tolaklah harga ni, bayar sikit-sikit. So saya try. So amazingly, alhamdulillah, selepas saya makan, dalam 3 hari pertama makan tu, saya bukan setakat boleh jogging 1 round. Saya jogging 3 round Tasik besar tu non-stop. Maksudnya saya rasa wow, maksudnya memang aku ni kekurangan nutrisi lah. So itulah macam turning point, belum buat Shakli lagi. Saya mula suka dengan Shakli. So bila suka dengan Shakli ni, saya tak ada niat pun macam nak ambil Shakli sebab nak cantik. Tak ada. Masa tu memang fokus saya kurus. My concern is always nak kurus. Walaupun sampai sekarang tak kurus. So sampailah kita habis belajar, umur, kahwin. Masa kahwin, saya punya makeup artist semua, dia macam logat lah, bukan logat. Sikit-sikit dia cakap, Tira, saya sukalah makeup awak, saya suka sangat. Sebab kulit awak licin. Macam saya tak perasan sebenarnya benda tu. So, cakap lagi, dah makeup kan, dah tutup mata kan? Ya Allah, sukanya makeup awak ni, awak kenapa? Masa tu lah saya rasa macam, okey, maksudnya selama ni, Shakli aku makan, efek kat kulit. Barulah saya sedar diri siapa saya dulu. So, inilah saya yang dulu. Bukan saya nak ayamkan diri saya. Tapi ini memang kenyataan. Bila saya buat Shakli, orang yang tengok saya sekarang akan cakap, Tira dia malah. Dia sebenarnya dari dulu kulit dia lawa. Tapi saya buktikan pada anda tidak. Ini saya masih kecil. Ni adik saya, yang Mira di situ. Adik-adik saya semua kulit cerah tau. Tapi saya je macam orang asli sikit. Dan in fact saya kecil-kecil, sebelum saya buat Shakli, saya seorang yang sangat negatif. Kenapa negatif? Salah satu sebab muka saya. Saya pergi kan, orang cakap di mana-mana, orang cakap saya anak angkat, anak perang asli. Selalu tak nangis. Tapi tak tunjuk depan orang. Masuk bilik air nangis, tengok gambar sendiri. So, ini masa saya darjah 3. Ini masa saya universiti lah. Masa universiti, umur 23 tahun. Yang ini 3 tahun selepas tu. Dan saya rasa ini adalah keadaan di mana saya tua sebelum usia. 23 tahun sepatutnya saya lagi cantik. Tapi lagi teruk kan? So ini bukti. Sebenarnya kita ni memang betul. Allah dah bagi kita sistem dalaman ni semua cantik dah. Cuma kita kena bantu nutrien cukup-cukup, insya-Allah. Kita tahu macam mana nak bekerja, nak bagi kita the best lah. So bila saya start makan tambah daripada vitamin C, vitamin D, B-complex, saya tambah ESP. Tambah ESP. So masa tu inilah yang saya makan. Dalam keadaannya. Bila dah kahwin, masalah kurus dah okey sikit, alhamdulillah. Masalah tenaga dah okey. Tapi
Tapi masalah lain pula, saya tak dapat zuriat. So tahun pertama, saya just orang kata apa? Go with the flow. Dapat-dapatlah, apa dapat. So saya tak struggle sangat tahun pertama. Masuk tahun kedua, hati saya dah terusik dah. Saya rasa macam, kenapa kawan aku baru kahwin 2 bulan, 3 bulan dah update dah. Oh Alhamdulillah, bergarisan macam-macam kan. So masa tu saya rasa macam, what is wrong with me? Apa masalah sebenarnya kan? Jadi masa tu, saya start makan GLA, saya tambah GLA walaupun saya tak ada problem period. Saya makan apa lagi? Alfalfa. Okay, saya makan. So, tahun kedua tu saya tempuh macam biasa juga. Tak ada apa-apa gembira. Sebab antara usaha saya beli tau OPK untuk cek kesuburan tu. Saya memang buat hari-hari tu. Saya rasa saya jadi disiplin, tapi tetap tak ada rezeki. So, sampailah masuk tahun ketiga. Sampai masuk tahun ketiga, saya perasan suami saya, dia bila kerja, dia selalu tidur awal. So mungkin masalah letih. So saya punya assumption lah, mungkin letih menyebabkan dia punya quality tak bagus kan. Jadi saya pun mula beli Bibix. Okay, masa tu bila start beli Bibix, awal-awal makan Bibix tu, kami dulu makan Bibix, dua-dua jadi letih yang amat. Letih sangat-sangat, macam lepas makan malam tu dah memang dah tidur dah. Kadang-kadang pukul 3 pagi baru bangun sembahyang Isyak. Ngantuk sangat-sangat dan sangat letih. Tapi Master Imam kata healing crisis. Okey, kita tempuh. Seminggu lah macam tu. Selepas seminggu, okey, saya nampak suami saya dah memang dia boleh stay up lah. Kalau dia balik kerja tak adalah macam dulu kan, boleh lembik. So, dari segi tenaga dah okey. Kami teruskan misi kami untuk dapatkan macam biasa. Okay, buat sistem makan vitamin, vitamin dan sebagainya. Sampailah saya buat detox. Okay, sampai lepas saya buat detox tu, so inilah yang saya dapat. Okay, ini gambar yang sempat saya ambil lah. Sebenarnya ada berpuluh-puluh lagi saya cek. Berpuluh-puluh kekecewaan dan air mata telah berlaku dalam hidup saya. Sampailah saya dapat result yang ini. Ini tak puas hati ni, cek 2 kali. Okay, so sebenarnya saya buat detox tu pun sama juga, bukan sebab nak syukuran ke apa. Memang saya buat detox untuk kurus. Dua-dua nak kurus. Okay, so detox hari pertama saya buat, kesan dia, period saya jadi lambat. Sangat lambat. Menunggu, tapi saya tak expect lah kata mengandung ke apa. So, bila 2 minggu lambat dan sekali dia keluar tu, sangat macam kotor, macam hitam. Warna dia berbeza. Okay, lepas tu saya biarlah. Biar je. Lepas tu sampailah sebulan kemudian, start balik detox. Okay, start balik detox. Selepas detox yang tu lah, saya tak dalam period. Saya tak nak mengharap apa-apa. Memang saya tak expect langsung saya pregnant ke apa. Nampak lagi, period 3 minggu. Okay, selepas 3 minggu tu, barulah macam saya rasa macam untuk berjadi kena check kan. So lepas tu saya check, Alhamdulillah. So this is the result. Jadi apa yang saya boleh cakap, mungkin sebenarnya tak ada masalah pun saya dengan suami. Tapi sebab kita ni lah badan kita toksin, banyak benda-benda yang menyebabkan vitamin yang kita makan selama ni tak diserap dengan baik. So dengan detox tu lah rasanya di flush semua yang bahan-bahan tak perlu dalam badan dan optimum lah penyerapan apa-apa yang kita ambil kan. So itu kesan dia. Dan happiness saya berkaitan dengan pregnancy ni tak berakhir lah. Sampai sekarang saya dah 5 bulan, Alhamdulillah. Bila saya check up, doktor selalu puji. Walaupun sebenarnya saya kuat makan sekarang, so berat badan tambah juga lah. Tapi doktor puji banyak benda. Okay? Salah satunya, saya terkejut doktor tanya saya, Atira, were you an athlete before? Athlete? Dia kata aku. So saya rasa, bila masa pula jadi athlete kan? So doktor pun scan. So, dia kata, kenapa tak ikut otot? Dia kata, otot yang dia rahim, dia kata nampak banyak macam banyak garis. Sangat kuat tau otot dia. Sebab itulah, dia pergi dalam kahwin hari tu, okey. Dia macam tu kan? Lepas tu, dia tanya saya lah, saya makan apa? So
bila saya refer balik, okey selamat. Saya pakai ESP. ESP saya ambil sejak saya belajar kan, hujung semester. So nak katanya, kalau orang cakap pengambilan ESP dalam jangka masa lama boleh menyebabkan sis, tak, sebab kita tahu ESP sumber yang macam mana kan, Najib-O dan sebagainya. So daripada situ, doktor tarik sekali lagi, doktor kata, dia memang tak ada masalah lain. Dia tak ada masalah sis ke, tak ada masalah apa. So dia kata, teruskan apa yang dimakan sekarang. Lepas tu saya punya HB cantik, saya punya tekanan darah cantik, semua cantik lah doktor cakap. So itulah yang saya rasa wow-nya dengan Shaklee ni. Daripada saya belajar, sampai saya usaha untuk hamil, sampai saya tengah hamil, banyaklah aku punya pasal ni. So yang ada sikit tips yang saya nak bagi. Kalau macam dari segi set kecantikan, saya bermula dengan vitamin yang 3 tu, set optimal health, and then add on ESP. And then ni rahsia. ESP tu, you all boleh buat masker. Dan paling bagus, you all nak buat masker peel off. Okay, kalau nak buat peel off tu, boleh ambil putih telur tu, pukul sampai kembang, campur ESP satu dulu. And then ambil tisu, facial tissue kan, penting kecil-kecil. Koyakkan, dia ada 2 plant. Koyakkan di selai. So, ESP yang dicampur dengan telur tadi tu, boleh sapu dengan berus. Ambil tisu tadi, lekatkan. So lekatkan, you bagi kering, you tengok, you tarik, memang keluar semua boleh. Yang itu you boleh apply lah. Ini biasa saya share kat customer je tau. Okay, lepas tu secondnya set Nutri White. Okay, set Nutri White ni mungkinlah kita boleh cakap ada orang sesuai, ada orang tak sesuai. Saya sendiri first time pakai Nutri White, saya ada jerawat pasir banyak kat dahi, naik. Lepas tu saya stop, saya kasih ibu. So ibu pakai. Tapi saya geram tengok orang lain pakai. Saya tak puas hati, saya beli lagi sekali. Beli lagi sekali pun sama. Naik juga jerawat. Kalau awal-awal jerawat pasir, second jerawat besar-besar pula. Macam berminyak ke muka. Saya stop juga. Sampai kali ketiga saya pakai sampai sekarang. Alhamdulillah, Nutri White memang sangat serasi dengan saya. So nak katanya, tak semestinya sekali kita pakai, kita rasa macam benda tu memang kita tak boleh pakai. Kalau you rasa macam you nak bagi kulit you sesuai, nanti you buatlah macam I buat. Saya buat macam tu. So sampai sekarang memang saya amalkan vitamin Shaklee dan juga Nutri White lah. Okay. And then untuk kehamilan, okay, sikit juga tips saya nak share. Saya tak tahu kalau kat sini ada yang TTC juga sedang merancang untuk hamil. Tapi kalau ada, saya harap kongsi saya membantu, bagi semangat. Dan kalau ada customer ke siapa-siapa di kalangan anda yang mengalami benda sama macam saya, TTC bertahun-tahun kan, benda ni kena share kat orang. Okay? Yang pertama sekali, of course lah, itu positif sebenarnya. Kita tak boleh samakan life kita, flow kehidupan kita sama macam orang lain kan. Sebab kita kena sentiasa bersama terbaik dengan Allah kan. Allah tahu bila waktu terbaik nak bagi kita sebenarnya. Macam saya, memang the moment saya dapat berita ni adalah waktu-waktu yang saya rasa saya dah capai semua yang saya nak. Saya dah beli rumah, guna statement bonus Shaklee, okay? Lepas tu, saya niat nak pergi umrah untuk bawa ibu dan ayah saya, sponsor dia orang. Dan niat nak pergi umrah tu nak doa dekat sana, nak dapat baby lah. Tapi sebulan selepas saya decide tu, rupanya Allah dah bagi dah berita gembira ni. Lepas tu banyakkan bersedekah. Vitamin yang kita makan, kita boleh bacakan Yasin. Saya buat juga tu, buka untuk baca Yasin, letak tempat tinggi lah, jangan letak langkah-langkah pula. And then banyakkan sedekah, makan vitamin ikut time, hari-hari kalau boleh jangan tanpa gagal. Saya tak jumpa mana-mana doktor pakar sebab bagi saya, kepuasan saya bagi saya ikhtiar dulu. Saya dah cuba habis balik, setelah tak ada jawapan, setelah tak dapat, baru saya jumpa. Sebab ramai sangat push saya tau, kena jumpa doktor ni, jumpa doktor ni. Saya tak boleh. Saya rasa macam bagi saya settlekan detox, bagi saya settlekan semua. Lepas tu baru saya tahu, okey, mungkin ada masalah lah. So, sepanjang tu juga, lupa saya cakap, suami saya ada ambil vitamin E dengan zinc complex setiap hari konsisten. Zinc setiap pagi sebelum dia kerja,
Malam ini saya kasih sekali dengan set menatang selepas lunch. So, setakat ni tu yang saya effect lah. Okay. Berapa lama konsum sebab vitamin lain kita makan memang daripada awal perkahwinan. Cuma detox tu. Detox tu sebab yang lain-lain semua nak kata berapa lama macam bibik tahun kedua memang start makan. Tapi tak ada ambil lah BTX, complex, vitamin G semua tak ada ambil. So masa detox tu, kira saya detox 2 kali. Tempoh detox pertama, detox kedua tu sebulan je. Sebulan, lepas tu sebulan tu saya pergi kejap buat detox. Sebulan lagi satu saya buat, and then saya pregnant. Apa soalan? Ada soalan? Sebelum Atira pergi ke spot satu lagi, sedikit tips kan? Kejayaan kan? Naik dan nak ambil masa lah satu langkah lagi. Mungkin boleh post ya? Apa ni boleh? Dia ada 5 kan? Bilix, BTX, Ginger, Fafa, BTX Complex. So macam dia seminggu je kan program dia. Jadi seminggu tu memang kita orang lelaki bini sama-sama buat. Tapi saya nak kata bagusnya program detox ni sebab saya buat semua tips kehamilan sepanjang tahun kedua tu. Saya buat semua tau. Tapi nak kata tak jadi, tak ada rezeki. Tapi saya disiplin juga dengan tips kehamilan ni. Yang kata buat OPK apa semua tu. Untuk tahun ketiga selepas detox. So alhamdulillah jadi. Jadi saya bolehlah cadangkan customer untuk detox. Ada soalan? Tak ada. Okay, tak ada soalan. Okay, mungkin Tira boleh teruskan tak untuk yang last lah. Sikit kan? Satu tips ke untuk berjaya Mungkin lain orang tips dia berbeza. Mungkin bila campur dengan Tira ni, lagi lah boleh berjaya lagi. Mana tahu kan? Okay, actually Tira tak adalah hebat mana pun. Tapi alhamdulillah lah Charles Shakespeare dah banyak bagi perubahan besar dekat Tira sebenarnya. Sebab Tira memang seorang yang sangat negatif dulu. Sangat negatif Tira. Dulu macam mana cara Tira membesar kan? Gelap, hitam, asli. Sangat confident. Jadi bila kita start dengan Shakespeare ni, sikit demi sikit kita bina diri kita. So Tira tidaklah masuk-masuk Shakespeare tu terus serius tau sebenarnya. Ambil masa sebenarnya untuk Tira serius. Lambat ni Tira naik master sebab tak serius. Memang tak rasa, tak nampak lagi masa depan dengan Shakespeare tu. Tapi masuk tahun kedua, ketiga tu Tira nampak dah apa yang kena buat. So kita kena satu of course konsisten. Ramai yang nak tunggu perfect, nak tunggu sempurna baru start. Sebenarnya kita kena start. Walaupun apa yang kita nak capai tu memang mustahil kita akan dapat hari ni. Tapi kita kena percaya setiap satu langkah kecil yang kita buat setiap hari akan buat kita lebih dekat dengan apa yang kita targetkan. Kita takkan dapat sekarang, tapi dia akan buat kita lebih dekat. So you bayangkan kalau you bertangguh, maksudnya yang akan nak capai benda tu, nak jadi semakin dekat pun mustahil. So kena ada ikhtiar. Ini yang kita kena tekan kepada organisasi kita. Sikit-sikit tapi istiqamah. Itu lebih baik daripada macam tunggu sampai masa perfect baru nak start. Tunggu betul-betul free baru nak start. Setiap satu hari update. Apa yang kita buat semua update. Kita makan syakir update. Kita punya effect update. Kita dapat bonus syakir update. Kita belanja ikut ayah kita pizza makan bonus syakir update. Everything update. Okay, lepas tu apa tips Zain lah? Ada tak soalan untuk ni? Kok ada nak tahu tips apa ke? Saya rasa benda yang sama je saya buat, tapi kena kuat lah. Kuat, fokus. Jangan tengok orang lain. Okay, fokus jalan kita. Jelas dengan matlamat kita. Dan dengarkan mentor. Sebab saya punya salah satu sebab saya lambat ni sebab saya pun tak dengar kata Mas Tayyul. Ada banyak benda yang saya rasa macam nantilah. Degil kan. So, dan dulu memang saya kejar nak Shakespeare semua. So, saya rasa macam semua kena buat bisnes. Tapi sekarang ni saya memang lepaskan. Siapa yang saya nampak malas, siapa yang nampak banyak alasan, jangan buang masa, jangan buang energi kita untuk fokus pada orang macam ni. Buang masa. Cari orang yang betul, cari lubuk yang betul.
bukan cara yang betul. Dan setiap kali sharing tu, ingat kita jangan jadi robot. Selalu banyakkan storytelling. So itu saja yang saya buat. Harap membantu bermanfaat. Okey. Atira punya grup kebanyakannya orang kenal ke, strangers ke, ataupun satu lagi range umur orang. Range umur. Setakat ni tak, yang muda-muda ramai juga. Yang berusia pun ramai juga. Leader. Ya? Leaders. Leaders banyak orang muda lah. Range Lebih kurang Tira. Okay. Lepas tu kebanyakannya orang luar. strangers. Orang sebab Tira masa zaman universiti tak menyelah sangat, tak popular sangat. Jadi kita tak kenal ramai orang. Kita tak rapat dengan ramai orang. So Tira punya strategi, Tira akan katakan dekat universiti tu Tira dapat 3 orang. Tira akan pastikan Tira dapat 3 orang ni. 3 orang dia akan bantu Tira untuk conquer UiTM. So ini yang Tira put and it works. Yang seorang ni kawan mana lah 3 orang ni. So budak-budak UiTM semua melalui 2 orang. Kalau kawan sekolah pun sama. Sebab sekolah Tira memang selekeh, busuk, buruk. So Tira cari mana kawan sekolah yang boleh diguna pakai, yang boleh dipercayai. Kita train dia dan dia lah akan conquer kawan sekolah rendah, kawan sekolah menengah. Lain-lain semua strangers. Strangers saya pastikan rumput yang betul lah. Tak guna kita cari orang yang, sebab kalau perasan kadang-kadang orang yang lagi susah ni lagi malas sebenarnya. Sebab dia punya ni minda miskin. Tapi kalau Tira try orang yang memang engineer, orang yang ada berjaya, senang. Dia senang sebab fikiran dia orang yang educated kan. Banyak benda yang dia mudah faham, dia mudah bersemangat. Jadi sebab suami Tira engineer, so Tira excel pun perempuan engineer dia. Laki ke perempuan. Yang laki kita cari isteri-isteri dia. So leaders Tira adalah leaders yang kebanyakan yang berkejaya. Bila dia berkejaya, senang kita nak handle. Banyak keladak. Medium ni apa? Pakai Facebook ke, blog ke? Dulu masa awal start memang blog. Lepas tu Facebook, branding kat Facebook. Macam Tira boleh Tira daripada share masakan. Sebab ada orang tak setuju, ada orang cakap masakan tak ada kaitan dengan chefry. Tapi jujurnya daripada post masakan Tira dapat banyak download, Tira dapat banyak customer. So self branding depends. Tapi buat masa ni Tira memang Facebook. Anak-anak chef Tira banyak di blog lah. Salah? Masa. Tira rasa kalau buat rasa Tira bukanlah yang ahlinya sebab Tira boleh dikatakan banyak masa sebelah untuk berdua dengan suami kan. Tapi Tira boleh kongsi melalui pemerhatian Tira pada kakak Tira especially, Mas Tainul. Dia jadi master, dia dah resign tapi dia jadi supervisor dalam keadaan dia masih bekerja lah. So macam mana dia atur masa, benda ni sebenarnya kan. Sebab kata masa tu saya pernah tanya masa Zura. Pasal downline saya banyak lawyer ni balik-balik bagi dia punya jawapan. Dia busy, banyak dokumen, banyak agreement. So masa Zura cakap dengan saya, tipulah setiap masa you nak tengok agreement, betul tak? Yang tipu. You akan ada masa you nak rehat kejap, nak minum air kejap. Kalau kita betul-betul passion, waktu tu yang singkat tu, tengah membuang kat toilet tu kita boleh share. Betul tak? Tapi kalau kita betul-betul nak, kita akan sentiasa cari bila boleh share kan. Tapi ramai yang bagi alasan macam tu. Jadi kalau nak tanya pasal tips masa, benda ni yang nombor 1, jauh mana kita nak dulu. Sebab bila kita nak, kita akan rasa 24 jam tu mesti ada masanya. So apa yang macam Tira share Mas Tainul buat Mas Tainul kerja awal pagi, kadang-kadang dia pernah balik pukul 10 malam. Tapi dia akan balik, sebab Tira pernah tidur rumah dia, balik, dia makan, main dengan anak dia kejap, tidur, pukul 2 pagi dia bangun dah. 2 pagi tu memang sampai pukul 5 daripada solat tahajud kan. Dia update blog, dia save set gambar. Okay, gambar sebab dia punya aim dia offline di situ. Orang kat tempat kerja dia. Jadi dia save semua gambar, jadi bila esok dia offline dia dah ada material dah. Senang. Sampailah sekarang. So kalau nak cakap bagi masa,
bagi Tira, benda yang satu kita kena jaga sistem. Sistem ni macam, Tira tak adalah ikut ada jadual sangat, tapi apa yang kita buat kita semua kena ada sistem supaya setiap satu kerja kita tu kita buat dalam masa singkat lah, tak ambil masa banyak. Sebagai contoh, kita stok. Dulu Tira memang ambil masa yang sangat lama nak tahu berapa stok yang keluar, berapa stok masuk kan. Sampai kita ada sistem untuk record. Sama juga sistem follow up, sistem sharing pun sebenarnya. Sharing kira rendah dia tak ada sistem. Tapi lain-lain semua tu macam tu lah. Kalau kita dah ada sistem, kita mudah. Strategi lah tu. Okay, ada soalan lagi? Sebelum akhirnya ni sharing Tira ada tak? Okay, saya yang menarik tadi kongsi tentang tips kan. Salah satu tips yang semalam ada KL Branch testimoni sharing ni, Master Nana kan? Nana Makarona pun share salah satu tip yang sama lah kejayaan. Dia kata apa? Dua lah tip yang sama. Satu, fokus jalan sendiri. Dia tak pandang lah, fokus sendiri. Yang kedua yang beliau kongsi adalah fokus orang yang nak. Dulu paksa semua orang, sekarang tak payah buang masa. Siapa yang nak tu yang kita polis. Yang tak nak, okay, heavy, next. So antara tips ni lah, sama juga macam ni lah. Itu sebab tu boleh naik. Jangan buang masa dengan orang yang tak nak. Kita ramai lagi rakyat Malaysia yang belum lagi jadi check. So anda boleh cari lagi sebenarnya. Positif lah. Kan? Okay, jadi itu sahaja dari Tira. Ya, itu saja. Seronok tak dengar? Kan banyak tips yang kita boleh ambil. Kita boleh usi yang memang dah kata mungkin rasa cara baru tapi saya nak tambah lagi, ambil tips yang lain untuk tambah kerjaan.